Dialah yang harus disembah siang dan malam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Macam ni rumah Rasulullah. Pakai kain guni, tapi replika je kot. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Nama penuh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Baginda sallallahu alaihi wasallam lahir daripada keturunan yang baik dan mulia. Daripada susu galuh Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Baginda berbangsa Quraisy daripada Bani Hashim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memuliakan Kinanah daripada anak Ismail. Dia memuliakan bangsa Quraisy daripada keturunan Kinanah. Dia memuliakan Bani Hashim daripada bangsa Quraisy. Kemudian dia memuliakanku daripada Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Berita kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mitos. Ia telah diwahyukan oleh Allah melalui kitab terdahulu seperti Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim dan melalui lisan Nabi-Nabi alaihi salam yang diutuskan sebelum baginda lagi. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, penduduk Parsi menjangkakan bahawa mereka akan ditimpa bencana dan penderitaan. Kisra Raja Parsi jadi retak dan tiangnya roboh. Api sembahan kuil mereka terpadam serta air sungai Furat menjadi kering. Engkaulah Yasin, engkaulah Hamim, engkaulah Toha, engkaulah pemegang jiwa-jiwa yang beriman. Engkaulah penghulu kami semua. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau Habibi Rasulullah. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah. Allah, Alhamdulillah, Subhanallah rindunya kita semua kepada bumi Madinah. Bermaksud bila bumi Madinah itulah rindunya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah terubat. Barang siapa yang datang ziarah dia, Nabi tahu.
Barang siapa yang menziarahi Nabi ketika Nabi telah wafat, sama seperti menziarahi Nabi ketika Nabi hidup. Subhanallah. Inilah seorang lelaki yang lahir pada 570 Masihi. Antara Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa beza dia? 570 tahun. Bererti inilah seorang nabi yang ditunggu-tunggu selepas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah, orang Bani Israel mengharapkan Nabi yang keluar adalah daripada Bani Israel. Tapi Masya Allah, takdir berkata lain. Yang lahir adalah Nabi Muhammad SAW daripada keturunan Arab Quraisy. Masya Allah. Bayangkan saat Nabi lahir tu, pendeta-pendeta Yahudi, Nasrani, diorang dah dapat detect dah sebab diorang tahu. Diorang baca kitab God. Di antara ciri-ciri kelahiran seorang Nabi akhir zaman ataupun Nabi Khatimil Anbiya ialah malam bulan menjadi terang bergemerlapan. Api orang-orang Majusi yang tak pernah padam selama ni mati. Dan dia kata, wah ni ada tanda ni bahawa Nabi Khatim Anbiya. Khatimul Anbiya bermaksud Nabi penutup segala Nabi akan lahir. Sekali tengok yang lahir tu, dia kata siapa yang lahir malam tadi? Siapa lahir? Muhammad bin Abdullah, anak daripada keturunan Bani Hashim. Menangis macam budak kecil lah orang-orang pendeta Yahudi dan juga Nasrani. Subhanallah. Makkah mulia tak? Sebab apa? Sebab Nabi lahir dekat situ. Madinah mulia tak? Sebab apa? Sebab Nabi wafat di situ dan jasadnya ada sampai sekarang. Al-Aqsa mulia tak? Kenapa? Sebab Nabi singgah di situ. Subhanallah. Mekah mulia, Nabi lahir di situ. Madinah mulia kerana jasad Nabi ada di situ. Al-Aqsa mulia kerana Nabi singgah satu malam dekat situ. Aqsa jadi mulia. Apa jadi kalau Nabi singgah di hati kita? Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah. Kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal 570 Masihi ternyata membawa sinar baru buat penduduk Mekah yang selama ni hidup penuh kejahilan dan kesesatan. Baginda Rasulullah SAW adalah penutup para nabi dan rasul-rasul Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Sadaqallahul Azim. Mafhumnya, tidaklah Muhammad itu bapa bagi seseorang di kalangan kamu, akan tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para Nabi. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, Ana khatimun nabiyyin
لا نبي بعدي. Mafhumnya, aku adalah Nabi yang terakhir dan tidak ada Nabi selepasku. Muhammadun Habibullah, Muhammadun Rasulullah. Okey, cuba tengok lukisan saya ni. Ini adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Yang saya panggil lukisan ni adalah Tariq Hijrah. Perjalanan Nabi Muhammad dalam peristiwa hijrah. Kita nak bercerita ketika Nabi nak berhijrah. Nah, ini Nabi ni, masa tu Nabi di Mekah pada waktu malam. Dan Nabi bergerak daripada rumah dia. Nabi dah berjaya keluar. Masa tu ada 50 orang tentera berkuda, orang Quraisy menunggu dan juga mengepung Nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW berjaya mengkaburi mata dia atas bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi baca apa? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nabi Muhammad baca ni, maka orang kafir Quraisy tak nampak Nabi bila Nabi keluar. Dan bila Nabi keluar, dan sebenarnya ada seorang lelaki yang bernama Suraqah bin Malik mengejar Nabi Muhammad SAW. Masa tu Nabi belum sampai lagi dekat Gua Sur lagi. Belum sampai. Nabi dengan siapa? Dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Suraqah bin Malik naik kuda dia, pecut kuda dia. Dia adalah seorang penunggang kuda yang sangat hebat. Naik kuda jatuh, naik kuda jatuh, naik jatuh. Kata, apa salah aku ni tak pernah jatuh, tiba-tiba jatuh hari ni? Terdetik di hati Suraqah bin Malik, yang aku kejar ni bukan sebarangan orang. Dia ni ada barang ni dia ni. Maksud dia apa? Dia ni adalah orang yang mulia dan hebat. Dia dah rasa dah dia hebat. Sampailah dia berjaya menjejak Nabi Muhammad SAW. Belum sampai lagi di Gua Sur, dia dapat jumpa Nabi. Dan Nabi alhamdulillah berjaya deal dengan dia. Suraqah ni nak tangkap Nabi, nak bawa balik ke Mekah balik semula. Dia orang tak bagi, Abu Jahal terutamanya, tak bagi Nabi untuk pergi berhijrah ke Madinah. Maka Suraqah setuju untuk berjanji dengan Nabi yang dia akan dapat mahkota Raja Parsi. Lepas tu Nabi Muhammad kata, kau percaya dengan aku? Kau kan Al-Amin. Musuh pun percaya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena jadi macam Nabi. Walau di mana kita berada, orang senang dengan kita. Musuh pun senang dengan kita. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar naik jadi khalifah. Abu Bakar wafat. Saidina Umar naik jadi khalifah. Apa jadi? Berlakunya peperangan antara tentera Islam dan juga tentera Parsi. Rasulullah dah wafat 16 tahun Dan ketika itu mereka nak buat pembahagian harta rampasan perang. Bagi harta, ni apa, ni siapa ambil, ni siapa ambil. Sampai kepada mahkota Raja Parsi. Ada seorang lelaki angkat tangan. Ya Umar, mahkota itu aku yang punya. Maka Suraqah tunjukkan ada satu surat perjanjian dia dengan Rasulullah, yang Rasulullah tandakan dengan cincin cap mohor Nabi SAW. Umar pun baca. Menangislah Saidina Umar radhiyallahu anhu. Mahkota ini adalah kepunyaan Suraqah bin Malik. Umar menangis, sahabat semua menangis. Ya Allah, ketika itu Nabi Gua Sur pun tak sampai. Tapi hebatnya seorang ahli negara ini dah nampak vision bahawa Parsi akan dimiliki oleh tentera Islam. Walaupun baginda Rasulullah SAW telah lama wafat meninggalkan umatnya, tetapi kasih sayang yang ditinggalkan masih kekal utuh diamalkan sehingga ke hari ini. Dalam konteks hari ini, kita sebenarnya berada di dalam era yang dinamakan sebagai post-truth, yang melihat kebenaran itu sesuatu yang bersifat relatif. Dalam erti kata yang lain, dunia hari ini boleh juga dikatakan berada dalam era post-normal, di mana banyak perkara luar jangkaan dan kadang-kala sukar untuk dirasionalkan berlaku dalam masyarakat. Dunia berubah dengan begitu pantas. Maka kita perlu bersedia dengan ilmu pengetahuan dan hikmah agar boleh terus relevan dan dapat mendepani cabaran hari ini dan masa depan. Habibillah.
sebagaimana yang diceritakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Aisyah radhiyallahu anha berkenaan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahawa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Sifat pemaaf dan sentiasa menjaga lidahnya dalam setiap keadaan. Perkara ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis berikut. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخشا ولا متفحشا ولا صخبا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. Mafhumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang keji dan tidak berbuat perbuatan keji, tidak berteriak di pasar dan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Baginda seorang pemaaf dan sentiasa berlapang dada. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Selawat Badar ni cerita tentang bagaimana tentera Islam dapat kemenangan yang sangat besar. Yang mana masa tu jumlah tentera Islam sikit je. Jumlah orang kafir sangat besar. Ya, jadi subhanallah. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Besok nak perang ni. Dia cakap apa? Wahai Allah, kalau kau tak tolong orang Islam kali ni, kalau orang Islam kalah, aku takut tak ada orang yang akan sujud kepada engkau, wahai Allah. Ni cara Nabi minta pertolongan. Dan akhirnya, tentera Islam mendapat kemenangan dan Allah turunkan tentera yang berupa malaikat yang bersayap. Subhanallah, ini adalah satu keajaiban yang berlaku. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kata kita tawassal Nabi bismillah wabil hadi Rasulillah. Kita minta keberkatan mujahid-mujahid pada perang Badar ni, masya-Allah. Apa maksud kuatkan aku? Artinya Islam ni agama yang berdiplomasi tapi tidak boleh direndahkan. Kita boleh berbincang tapi maruah kita jangan dipijak. Satu hari, ni masa Rasulullah dah hijrah dekat Madinah. Rasulullah jumpa orang Yahudi. Dah lama bertebaran kat dunia ni. Untuk apa? Supaya kan dia nak agar Nabi yang akhir lahir daripada keturunan Bani Israel. Kenapa kau berpuasa pada hari Ashura? Orang Yahudi pun jawab, hari ini adalah sejarah bagi kami. Apa sejarah dia? Hari ini, pada hari Ashura ni, Nabi Musa diselamatkan bersama gerombolan Bani Israel yang dikejar oleh Fir'aun melintasi Laut Merah. Kami pun berpuasa juga. Dan Nabi mengarahkan para sahabat pada tahun berikutnya untuk berpuasa pada hari Ashura. Cuma kita digalakkan untuk tambah lagi 9 dan juga ke-10. Sebab apa? Supaya kita tak sama dengan orang Yahudi. Tapi tak salah pun kalau kita nak puasa pada 10 hari Ashura. Itu tandanya Nabi menjalani diplomasi. Macam tu juga dengan kita. Maruah kita jangan bagi orang pijak. Orang perempuan. Jaga maruah diri. Kita kena ada stand kita. Sebab itu Nabi Muhammad SAW pada akhir khutbahnya di Padang Arafah dipanggil khutbatul wida'. Apa Nabi cakap? Jagalah perempuan. Jagalah perempuan. Jagalah perempuan. Hadis ini pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bada al-Islam ghariba wa sayauud
كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. Mafhumnya, Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana ia bermula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Wahai Rasulullah, wahai Yasin, kau belahan jiwa kami. Bersyukurnya kami kerana dipilih dan terpilih untuk menjadi umat-Mu. Umat yang terakhir tapi menjadi umat yang terawal di akhirat untuk dihisab. Ya Rasulullah, bersyukurnya kami kerana kau sebut kami sebagai amanah ketika khutbah terakhirmu. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu selepas tahun ini. Ketahuilah, setiap manusia adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seseorang pun lebih mulia dari lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali kamu keluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah idolaku. Malah untuk kita semua. Walaupun aku tak pernah jumpa dengan baginda, tapi hati ni rindu sangat kat baginda. Baginda adalah contoh yang terbaik untuk seluruh manusia. Kalaulah hari ini ada ramai tokoh yang lahir, tapi personaliti Rasulullah, kebijaksanaan Rasulullah jauh lebih hebat, malah tak boleh dinafikan dan ditandingi oleh sesiapa pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada umat akhir zaman untuk jadi penyuluh hidup daripada kegelapan jahiliah. Dan kita hidup ni dengan amalkan sunnah baginda ni sepatutnya sehingga ke akhir hayat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Mafhumnya, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Rasulullah, terlalu rindu padamu, junjungan jiwa di dalam sunnah yang utama, menyambungkan kasih denganmu. Rasul
jalanmu, berkorban jiwa sehingga hujung nyawa. Rasulullah, dengan hikmahmu terpancar syiar agama, mengubah gelap menjadi terang, menghapus jahiliyah. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, apabila terkenangmu mengalir air mataku.